Saya makan buah matoa dan kita akan tengok reaksi apa rasa dia. Jom kita try. Okay guys, jom kita rasa buah matoa ni. Kalau dia dah masak, dia ada dua jenis buah matoa ni, ataupun orang panggil longan Brazil. Ada yang masak warna hijau, tapi macam saya, dia masak warna hitam. Orang Sarawak panggil dia pokok kristal, betul tak? Buah kristal. Jadi kita ambil yang warna ni, hitam-hitam ni. Dia kita tekan. Like that. Sebab kulit dia agak keras. So buah dia macam ni guys. Bismillah. Sedap lah guys. Totally sedap. Dia kalau betul-betul hitam lagi manis. Yang ni dia dah saya ambil awal sikit. Satu lagi guna gigi je guys. Okay. Dan orang kata rasa buah dia bercampur bau kan? Betul. Dia ada rasa yang unik. Senang kata rasa dia adalah rasa tersendiri. Buah matoa ni dia ada rasa dia tersendiri. Orang kata dia ada rasa durian, rasa rambutan, rasa lychee, rasa durian kan. Betul, boleh dikatakan begitu kalau dicampur semua sekali. Sedap. So kalau korang nak tanam, korang ambil je biji ni, korang semai nanti hiduplah insya-Allah. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye. Assalamualaikum.